Kalau sebut kata menate, hak ni yo kecek masalah menate dulu. Dikenal kata najis hak mana, hak bangkai hak mana. Ya masalahnya lagu ni. Kalau sebut kata menate ada dua. Ada menate halal makan daging, ada menate haram makan daging. Bila sebut kata menate yang halal makan daging, masa dia hidup pun dia suci. Dan ketika kita sembelih pun dia suci. Nate yang haram makan daging, masa dia hidup suci. Tapi kalau yang mampu bangkai. Itu ya keadaan mudah-mudah. Nak gerbel tak berapa hari dah. Dia nampak pak gedung kanan lemu banyak ekor. Lek malam dia pergi berjalan pohon-pohon. Dia pergi tebah pohon lemu, habis putung. Maka dia ambil pohon lemu tu, dia masak waksu. Boleh tak? Boleh makan tak? Pohon lemu. Boleh makan tak? Jawabnya boleh makan, tapi makan bangkai. Bangkai. Berapa bangkai lemu boleh makan ke? Boleh makan bila? Kalau dia sembelih. Ni tak sembelih, lemu dia hidup molek-molek. Dia ambil pisau tu, pergi pohon lemu masa dia hidup. Maka pohon lemu tu adalah bangkai. Air lagu tu juga. Berasa saya kat air kita muka besar. Ambil sepotong-sepotong dulu. Kerak kaki sebelah depan dulu. Kanan dulu. Makan sebelah air tu kecah. Enggak apa? Buat apa-apa. Maka bangkai tu. Bangkai. Tapi kalau kita sembelih air, semua juzuk air tu boleh makan berlaku. Suci berlaku. Bulu air yang kita sembelih. Comel weh. Nak ambil bulu dalam poket baju buat semaya. Boleh tak? Ayah kita sembelih. Bulu. Boleh pasal hukum dia suci. Lepas kata sekali menatah kita sembelih tu boleh makan berlaku pas tahik air. Orang tak kena tanya. Tahik. Juzuk orang daripada tahik peluk tu. Daripada bulu kok, kulit kok, boleh makan berlaku. Hak lain pada najis dalam perut tu. Kalau kita sembelih. Tapi kalau air kena tepuh mutu. Air kena tepuh mutu. Saya kok bulu dia comel lah. Yang berasa nak ambil bulu taruh sipeh. Tak dalam baju. Selah. Sah tak semaya dia. Kalau dia bubuh air, dia bubuh bulu air. Hak air kena tepuh kereta tu. Mampu. Jawabnya, bangkai najis. Bangkai tu najis. Habis kata. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ni ragu ni. Menata tu dua. Ada kalau menata halal makan daging. Misal apa? Ayam, lemu, kambing, utuh. Hafak ni beres. Masa dia hidup, kita jamuh lagu mana pun suci. Kalau menata hak tak boleh makan daging, haram makan daging, ketika dia hidup suci. Hak lain padanya babi suci. Tapi bila dia mampu, hukum dia bangkai najis.